Betul-betul. Tabung kita orang kat rumah dah penuh, cikgu. Iya. Hebat. Aku tabung pun tak ada. Inilah tabung pertama aku. Ish. Nanti ada acara sukan besar-besaran di kampung kita. Ya ke tu? Siapa nak ikut? Nak. Tapi untuk apa? Untuk memilih Dah agak dah buat kuih raya. Awalnya akan buat kuih raya. Puasa. Wah. Sedapnya. Atuk. Angkat ni. Berat. Betul. Orang nak balik. Lah, Ipin. Kita lupa nak... Nasib dia sama macam kita. Yatim piatu. nasib baik atau jumpa. Kalau tidak, tak tahulah apa nasib Rainbow ni. Berapa agaknya umur Rainbow? Dah tua. Kan? Eloklah ditapis dulu. Ui, untunglah kau Is. Laku keras penapis air ni nanti. Berniaga kena bijak tengok keadaan semasa. Sikit. Apa yang istimewanya tu? Tahun ni, imam sembahyang tarawih tu budak tahfiz. Anak kampung kita. Iya, Alhamdulillah. Tapi aku dengan Ipin akan datang awal. Hai, korang tak datang pun tak apa. Korang kan botak. Mana ada rambut nak digunting? Boleh betul. Memang Is. Nenek aku kata, cermin macam ni selalunya ada misterinya. Tak faham? Tapak kaki harimau. Katanya harimau jadian. Kenapa kata harimau jadian? Sebab Sibuk ke? Kawan-kawan, jom lawan. Sibuk-sibuk datang ni nak tolong alihkan pokok ke? Tak, datang nak sibuk je. Kenapa pokok tu hitam macam hangus? Ada orang bakar ke? Sebab